Buffet unlimited refill RM35 je. Serius lah. Mana tu? Assalamualaikum sobat. Hari ni aku pergi makan dekat kedai Samurai Yakiniku, Cawangan Kota Baru, yang terletak di Berak 12 berhadapan dengan kedai Kopi Saigon. Kedai ni memang luas dan sangat selesa. Lepas tu menu dia banyak gila weh. Okay, first ni aku nak try dia punya Samurai Ramen Jigoku Tamago. Punya berbelit lidah nak sebut. Nasib baik lah ramen ni sedap. Lepas tu aku try pula dia punya salmon belly dengan wagyu skewer. Ni first time aku makan salmon dengan wagyu. Dia punya lembut tu, ya Allah, memang tak boleh bawa bincang. Lepas dah bedal wagyu, dia mari dengan 3 ais sparkling pula. Yang ni rasa dia masam-masam manis dan freshing sangat. Antara benda yang aku paling suka dekat kedai ni, dia ada macam-macam pilihan sos yang korang boleh try tau. Korang nak masam ke manis ke pedas, semua ada. Korang nak campur pun boleh. Yang ditunggu-tunggu, Samurai Signature Buffet. Yang ni memang sesuai untuk 3 orang makan. Auto kenyang. Dalam ni korang boleh dapat macam-macam menu. Daging celup, daging grill, ayam grill, semualah. Set nasi, sup dengan sayur pun ada. Dan yang paling special, kambing perap dia, subhanallah, memang last kali aku try dia punya unagi dengan Samurai Gyushi. Dia punya kelembutan belut dengan lemah wagyu tu, Masya Allah. Confirm korang akan jatuh cinta punya lah. Nanti datang bawa je family korang datang sini. Memang berbaloi. Terima kasih.